akan tengok pada kekuatan staff dia. Tiap satu staff dia akan ada kekuatan. Jadi dia pergi tumpu pada kekuatan staff dia je. Dia tak akan tengok pada kelemahan. Oh, Siti tak pandai bercakap. Tak nak lah. I tak sukalah Amy yang tak pandai bercakap. Buat apa? You nak Amy you untuk buat kerja bahagian clerk macam tu. Dia buat apa you nak dia pergi expert bahagian bercakap, communication. Dia bukannya nak pergi buat bahagian marketing. Marketing, kalau you nak cari marketing, barulah you cari person yang boleh bercakap, yang boleh jaga relationship, pandai communication, semua skill tu bahagian marketing. Barulah you setkan untuk dia orang yang boleh communication, betul tak? Tak perlu nak set bahagian admin pula sebab you nak cari marketing. Buat apa you nak orang ni pandai admin, betul tak? Dia jadi tak relate kat sana. Jadi ada bos dia boleh nampak staff ni okey, masa interview, contohnya masa interview kan, dia tahu okey staff ni dia punya kekuatan pada admin. Dan saya nak cari admin. So sesuai lah Siti. Dan pada Timah dia pandai bercakap. Communication dia memang power lah. Dia boleh masuk ke bahagian marketing ke, bahagian sales ke. Sebab nak kena dia dengan customer kan kena mulut manis kan. Saya nak cari marketing, okey saya boleh ambil Timah. Tak perlulah ambil Siti. Siti bahagian admin mana dia pandai bercakap. Buat apa dia nak pergi set dia kat bahagian marketing. Itu akan ada jenis-jenis bos yang dia boleh tengok kekuatan staff dia. Okey saya nak staff yang macam ni, dia tengok kekuatan. Ada setengah bos, dia tak tahulah, dia tahu tak apa yang dia nak cari. Contohnya dia nak cari admin. Tapi dia nak admin tu ikut dia punya personality. Okey, anak dia yang comel, yang pandai bercakap. Yang tu bukan you nak hire pekerja. Tu you nak hire orang yang boleh masuk dalam group you. Group you di mana mungkin suka orang yang suka pandai bercakap, communication skill. Dan bila admin tu datang, dia tak pandai bercakap. You tak nak select dia. Padahal dia mungkin pandai dari segi admin. Dan you akan terlepas peluang lah untuk hire Siti ni. Mungkin Siti ni dia pandai, memang dia okey dalam admin, ada pengalaman cukup, dia boleh handle admin. You tak perlu nak terlalu banyak buang masa pergi ajar dia. Dia akan masuk je, dia boleh handle dah kerja dia. Sebab dia memang dah biasa dengan bahagian admin sebelum ni. And then disebabkan Siti ni dia tak pandai nak communication yang nyek-nyek cakap dengan you. Sebab you ni jenis banyak bercakap. Bos ni jenis banyak bercakap. Jadi you tolak Siti. Disebabkan dia tak pandai communication sangat dengan you. Tak boleh nak cicit dengan you. Jadi you dah select staff yang, jadi bila you buat interview, dia dah select disebabkan personality. Sebab sekarang you nak cari pekerja, you nak cari dia yang boleh buat kerja ke, you nak cari dia yang ada personality ikut you punya gambaran, yang boleh bercakap, yang boleh bawa you pergi jalan-jalan, makan-makan kat luar macam tu ke? Ada bos yang jenis kedua ni.